Firman Allah, afa bi ni'matillahi yajhadun. Maka adakah dengan nikmat Allah itu engkar mereka itu jadi kafir? Tuhan bagi dekat hangpa ni nikmat ni, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tahu. Ni Tuhan bagi kat kita ni nikmat rezeki, jadi orang ada duit. Nikmat makan, alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi yang kita nak ni? Tuhan bagi kat kita ni. Dia bagi kita ada duit, dia bagi kita makan yang baik-baik, dia bagi dekat kita. Kita kena bersyukur pada Allah. Dia bagi family dekat kita, dia bagi isteri kat kita, dia bagi anak pinak, dia bagi keluarga. Kita kena syukur. Baik, kita tengok ayat tu. Tuhan kata, afa bi ni'matillahi yajhadun. Adakah dengan nikmat yang Allah bagi macam-macam dekat engkau, engkau nak ingkari nikmat itu? Firman Allah, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Tuhan kata, dan bermula Allah Ta'ala itu menjadi ia bagi kamu daripada diri kamu itu akan isteri. Firman Allah, wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadan. Dan Allah menjadikan kepada kamu daripada segala isteri kamu itu beberapa anak dan cucu. Daripada situ berkembanglah menjadi satu institusi keluarga. Dia kata, wa razaqakum minat thayyibat. Bukan sahaja Allah bagi kamu isteri, bukan sahaja melalui isteri itu Allah bagi kepada kamu anak pinak keluarga. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah rezekikan pula kepada kamu itu segala yang baik-baik. Kita membesar ni, kita jadi, kita lah ni makan benda baik-baik. Benda baik-baik ni apa tuan-tuan? Benda halal. Itu yang kata benda baik-baik. Bukan benda baik-baik tu maksudnya kita hari-hari makan chicken chop. Kita bangkit ni, keliling kita ni, benda halal ni punya banyak. Apa hal kita pergi cari yang tak halal? Allah bagi rezeki kepada kamu ni minat tayyibah, benda yang baik-baik. Yakni Allah rezekikan benda yang baik-baik, segala bagai buah kayu, biji-bijian, binatang ternakan, kerbau, lembu, unta, kambing dan sebagainya. Tuhan bagi. Tuhan bagi. Hampa makan benda ni, benda baik, hampa proses dengan cara yang baik, hampa dapat benda yang baik-baik. Tuhan bagi. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Tuhan kata, maka adakah engkau yang batil, yakni asnam itu kamu nak beriman, dan dengan nikmat yang Allah bagi dekat kamu, kamu nak kufur? Tuhan kata, aku dah bagi dah semua benda baik-baik, aku letak di depan hampa semua benda yang halal-halal. Apa pasal hampa tinggal benda baik, tinggal benda halal, hampa pergi cari benda dosa? Tuhan kata,